Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Mahfir bin Ahmad Jami'uddin dari SMK Sipapulai Perak. Saya akan membentangkan calon guru cemerlang Digi 12 tahun 2026 untuk subjek sains. Bagi melaksanakan rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 dalam bilik darjah ataupun kelas, saya memilih 4 perkara. Yang pertama, pemimpin instruksional dalam bilik darjah yang terdapat dalam teras strategi 3, strategi 1, di mana mengintegrasikan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Untuk makluman tuan, saya memang melaksanakan kemahiran abad ke-21 kerana dari situ kita dapat membantu murid melahirkan murid yang lebih kreatif, dapat berfikiran kreativiti dan juga dapat berkolaborasi apabila melakukan aktiviti seperti gallery walk, perbentangan dan sebagainya. Saya juga banyak melaksanakan aktiviti seperti penghasilan video dan sebagainya bagi membantu mereka meningkatkan kerjasama dalam kumpulan. Okay, yang kedua, penggerak transformasi digital yang terdapat dalam teras strategi 4, strategi 2. Jadi mana dapat mewujudkan pembelajaran interaktif dan bermakna. Di dalam makmal biasanya saya membahagikan murid ke dalam 6 kumpulan. Dan setiap kumpulan itu terdapat murid yang pelbagai. Oleh demikian, dengan cara itu saya dapat membantu murid belajar, membantu mereka bekerjasama dalam kumpulan. Dan pembelajaran interaktif yang biasa saya gunakan ialah penghasilan video, Google Classroom, gallery walk, hot seat dan sebagainya. Okey, yang ketiga, pembentuk sahsiah dan nilai terdapat dalam teras strategi 2, strategi 4, di mana dapat membimbing murid menjadi insan berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Untuk maklumat semua, apabila masuk ke kelas, saya sentiasa mengingatkan murid agar sentiasa melakukan adab yang baik, menegur sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik ataupun berkata perkataan yang kurang sopan. Kerana di situ kita nak membentuk nilai yang baik dalam diri mereka. Oleh demikian, saya sentiasa mengingatkan anak-anak murid saya supaya sentiasa berkelakuan baik, supaya apabila kita berkelakuan baik, so akhlak kita dilihat dengan lebih baik. Dan yang keempat, pemudah cara pembelajaran bermakna yang terdapat dalam teras strategi 2, strategi 2, di mana menggalakkan pembelajaran berasaskan projek iaitu PBL, inquiry dan penyelesaian masalah. PBL memang saya selalu laksanakan dalam kelas kerana PBL terkandung di dalam buku teks. Jadi dari situ murid akan masukkan folio dan menghantar kepada saya. Okay, selain itu juga inquiry, eksperimen. Biasanya saya akan membuatkan eksperimen pada murid. Murid akan baca prosedur di rumah dan di sekolah murid akan terus buat sambil dibimbing oleh saya. Dan selain itu juga penyelesaian masalah juga saya diberi dalam kelas apabila aktiviti langkah yang ketiga, lebih kepada kebat supaya murid dapat berfikir dengan lebih mendalam sambil berbincang di dalam kumpulan. Bagi meningkatkan kemejadian murid secara berterusan, saya memilih 3 perkara. Yang pertama, dari segi peningkatan akademik, saya melaksanakan kelas bimbingan bestari untuk tingkatan 5 yang dianjurkan oleh pihak sekolah pada setiap hari Isnin, Selasa dan juga hari Khamis pada pukul 2.30 hingga 3.30 petang. Di situ saya memfokuskan kepada teknik-teknik murid menjawab soalan dan juga untuk mendapatkan markah. Terutamanya kepada teknik cara nak menjawab bahagian C11 iaitu soalan kemahiran proses sains dan juga soalan-soalan seperti wajarkan, wajarkah, pemilihan, baik buruk dan sebagainya. Okay, yang kedua, saya melaksanakan juga bengkel teknik menjawab. Okay, bengkel teknik menjawab biasanya akan dilaksanakan selepas peperiksaan percubaan SPM. Saya akan laksanakan di dalam sekolah dahulu dan saya juga mendapat jemputan juga dari sekolah-sekolah yang lain. Di situ juga kita akan memfokuskan kepada teknik-teknik cara menjawab bahagian A, bahagian B dan bahagian C untuk kertas 2 sains. Dan yang ketiga, ini ialah yang saya baru wujudkan pada tahun ini, iaitu kelas intervensi untuk tingkatan 3, memandangkan saya mengajar 3 kelas tingkatan 3 dan saya juga menjemput semua murid tingkatan 3 yang lain. Okay, kelas intervensi ini kita memfokuskan kepada murid-murid yang tidak mencapai tahap sewaktu ujian pertengahan sesi akademik yang lalu. Jadi untuk persediaan UASA pada hujung tahun, jadi kita mengadakan kelas intervensi ini,
kita memfokuskan topik secara mengecil dan kita akan jalankan dalam masa 1.5 jam dalam pelbagai bentuk seperti lakonan, perbincangan, berita dan sebagainya. Lebih pada berbentuk aktiviti supaya lebih ringan, sebabnya kita buat Sabtu kan, so kita nak nampak lebih santai di situ. Okey, yang kedua, dari segi projek, okay, saya melaksanakan PBL merujuk pada buku teks dan bab-bab yang terlibat dengan PBL. Biasanya PBL saya dalam bentuk buku skrap, video dan sebagainya. Ada juga dalam saya punya Telegram berkaitan dengan PBL. Yang kedua, di creator. Okay, di creator ni adalah berkaitan dengan video pengajaran yang saya lakukan sendiri dan juga bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi di creator ni saya wujudkan juga di Telegram dan menjadi rujukan sekolah dan juga sekolah luar seperti SMK Seri Ampang, SMK Mahat Asy-Syafi'i dan juga sekolah-sekolah yang lain. Dan di creator ni juga melayakkan saya untuk mendapat anugerah figura digital pada tahun 2023. Dan yang ketiga juga, saya pernah melaksanakan pendekatan bertema. Yang ini dilaksanakan pada tahun 2023. Sewaktu murid-murid tersebut di tingkatan 2. Jadi, saya masa itu melaksanakan pendekatan bertema dekat bab 1 tingkatan 2 berkaitan dengan tajuk tumbuhan. Okey, yang ketiga, untuk pelantar delima, saya banyak menggunakan Google Classroom. Setiap minggu, murid-murid saya akan mendapat tugasan Google Classroom pada setiap hari Khamis. Dan mereka perlu siapkan pada hari Ahad sebelum 11.59 malam. Dan tugasan tersebut lebih kepada tugasan formatif. Saya memilih word wall kerana word wall agak menarik dan lebih mudah untuk murid fahami untuk menjawab soalan. Dan dari situ juga mereka dapat menambahkan mereka punya konsep dalam sesuatu topik tersebut. Okey, yang kedua, saya juga ada menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan RPH ataupun poster dan sebagainya untuk menarik minat murid di dalam kelas. Saya juga ada mewujudkan YouTube channel dan juga TikTok. Saya pun nak masuk kat situ. Dan di situ juga boleh dapat akses semua pengajaran di dalam kelas saya di situ sebagai rujukan. Okay, bagi memperkukuhkan profesionalisme diri dan kepakaran guru, saya memilih 4 perkara. Yang pertama, saya merupakan seorang penceramah teknik menjawab sains SPM. Saya selalu dijemput terutama dalam sekolah dahulu dan diikuti oleh sekitar kita utara dan kita selatan. Kita selatan tahun lepas merupakan tahun pertama saya terlibat di luar daripada kita utara. Biasanya kita utara banyak menjemput lah. Dan saya juga pernah terlibat juga sebagai penceramah dalam talian yang melibatkan Kuala Lumpur. Kerana sebelum ni saya mengajar di sana sebelum saya berpindah ke SMK Simpang Pulai. Okey, yang kedua, saya juga terlibat sebagai panel juga dan juga pembina bahan pada tahun 2024 di mana saya menyediakan bahan sokongan PPK KPM, sektor penjarahan JPN dan PPD kita utara. Okay, di situ kami ditempatkan di sebuah hotel untuk menyiapkan bahan selama 3 hari dan saya terlibat dengan sains tingkatan 3 tajuk bab 4 masa itu kerana bab 4 merupakan tajuk yang agak berat untuk murid tingkatan 3 iaitu tajuk mineral. Jadi di situ dengan bahan tersebut telah dikongsikan kepada pihak PPK untuk rujukan guru-guru. Okey, yang ketiga, saya juga terlibat sebagai fasilitator program akademik iaitu program Prosper Negeri Perak pada tahun 2023. Program ini juga dijalankan di sebuah hotel dan murid-murid yang terlibat adalah murid-murid di sekitar Negeri Perak yang terpilih dari segi sosioekonomi yang sederhana dan juga susah. Dari situ juga saya dapat mengenali murid-murid tersebut. Dari situ juga saya membuat teknik menjawab sains kertas 2 di situ bagi membantu mereka memantapkan lagi kertas 2 sains SPM. Dan yang terakhir, saya juga terlibat dengan perkongsian amalan terbaik untuk subjek sains. Saya dijemput oleh SMK Pusing dan juga SMK Melembu bagi berkongsi kaedah dan cara saya mengajar sains dalam kelas. Selain itu juga, pihak PPD juga pernah memilih saya untuk menjadi pakar rujuk ataupun orang kata sebagai model insan sebagai, dan menjemput semua guru di sekitar negeri kita utara ni datang ke sekolah saya dan saya mengajar dan mereka memberikan komen. Alhamdulillah rata-ratanya komen positif yang saya terima.
Okey, bagi menggalakkan inovasi pedagogi dalam kalangan murid dan rakan guru, saya pernah terlibat dengan kajian tindakan peringkat daerah iaitu Attractive Booklet, iaitu penghasilan buku seterang, dan Alhamdulillah saya mendapat anugerah perak pada tahun 2022. Ini kali pertama saya terlibat kajian tindakan atas permintaan PKP pada masa itu iaitu Pengajar Rosidah, dan saya mencuba dan Alhamdulillah percubaan pertama saya berjaya untuk dapat anugerah perak. Dan di sinilah saya belajar macam mana untuk menghasilkan kajian tindakan. Dan pada tahun berikutnya saya terlibat dengan amalan terbaik PBD untuk peringkat negeri Perak iaitu Big Show Out Loud. Big Show Out Loud ini adalah penghasilan video. Saya minta murid menghasilkan video, saya beri tajuk, mereka hasilkan video dan hantar kepada saya. Dan saya memilih mana video-video yang terbaik. Walau bagaimanapun saya mendapat peringkat penyertaan. Dan tahun berikutnya pula saya juga terlibat dengan amalan terbaik PBD peringkat negeri iaitu D Creator pada tahun 2024. Ini pula ialah penghasilan video pengajaran. Video saya mengajar dalam kelas, video-video yang murid hasilkan dan juga ragam-ragam di dalam kelas. So alhamdulillah D Creator ini mendapat rujukan sekolah-sekolah lain juga daripada sekolah saya sendiri di SMK Simpang Pulai. Saya juga kongsikan kepada rakan-rakan di sekolah lain untuk menjadikan rujukan. Dan untuk dari ini juga saya mendapat penyertaan. Dan ini merupakan sijil-sijil penyertaan yang saya pernah perolehi. Yang pertama ialah Figura Digital pada tahun 2023. Untuk maklumat tuan, saya merupakan insan pertama yang mendapat anugerah ini untuk sekolah ini. Kerana berhasilan di kereta itu. Daripada situlah pihak PPD memilih saya sebagai penerima FIDIP pada tahun 2023 kerana banyak menggunakan digital dalam PDP. Yang kedua, saya juga terlibat sebagai dalam pertandingan guru inovatif individu sekolah menengah pada tahun 2024, namun saya mendapat penyertaan. Namun pada masa ini ada sejarah tersendiri. Saya terlibat dengan ini pada hujung tahun apabila PKP meminta saya menghantarkan borang. Dan sewaktu menerima hadiah ini, saya pula dilanda musibah, saya terkena influenza masa itu. Namun tuan pengetua saya, Cik Wan Syafiq akan mewakili saya mengambil sijil ini. Ini sebagai tanda semangat jugalah. Walaupun saya tengah kuarantin 5 hari, tuan-tuan dapat hadiah ini. Sebagai satu semangat untuk saya lah menyertai pertandingan-pertandingan seperti ini. Dan yang ketiga, baru tahun lepas saya masuk, iaitu pertandingan amalan terbaik kategori guru bagi program TS25. Dan Alhamdulillah saya berjaya mendapat anugerah perak pada tahun 2025 untuk pertandingan ini. Ini ialah pertandingan saya mencuba kali pertama berkaitan dengan TS25. Sepatutnya ada pembentangan, namun tak pasti apa yang berlaku. Tiba-tiba terus keluar keputusannya. Dan Alhamdulillah lah, dan diharapkan jika ada lagi saya nak mencuba masuk untuk tahun ni pula. Bagi menyumbang kepada pencapaian trust strategi RPM 2026 hingga 2035 dalam menghadapi cabaran pendidikan global, saya memilih 4 perkara. Yang pertama, memacu transformasi pengajaran dan pembelajaran. Ini terdapat dalam trust strategi 3, strategi 2. Di mana mengaplikasikan pedagogi abad ke-21 berasaskan murid. Dan semua tahu, seperti saya beritakan tadi, memang saya mengamalkan PK21. Wajib saya buat dalam kelas bagi mendapat kelas kita ceria, dapat murid kita seronok belajar dan semangat untuk datang ke sekolah. Dan saya seperti yang dimaklumkan tadi, saya banyak terlibat dengan gallery walk, hot seat, kita buat dengan video dan sebagainya. Yang kedua, bagi memperkasakan literasi digital dan teknologi, iaitu terdapat dalam trust strategi 4, strategi 2, di mana menghasilkan bahan pelajaran digital yang inovatif dan mudah diakses. Ini yang terdapat dalam D Creator dan juga TikTok dan YouTube channel. Saya simpan kat situ. So mana-mana murid di sini ataupun sekolah luar, rakan-rakan saya di sini juga dan juga di luar boleh merujuk di situ untuk melihat bahan tersebut supaya mereka boleh gunakan dalam kelas. Dan mereka juga dapat menghasilkan bahan itu sendiri dengan merujuk bahan-bahan tersebut. Okey, yang ketiga, membangunkan modal insan berkualiti tinggi. Terdapat dalam trust strategi 2, strategi 4, di mana membentuk murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia. Okey, ini di mana seperti saya sebutkan tadi, apabila masuk ke kelas, kita akan minta murid bacakan doa, bagi salam.
Dan apabila dalam PDP biasalah murid-murid kan suka menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, bersembah dan sebagainya, dan saya akan menegur mereka. Okey, menegur dan mengingatkan mereka bahawa untuk menjadi murid yang baik, kita mesti mempunyai sikap dan akhlak yang baik. Barulah orang lain hormat kita dan dapat mengikut langkah-langkah dan cara-cara kita. Dan yang terakhir, menggalakkan inovasi dan pendidikan. Terdapat dalam strategi 3, di mana melaksanakan kajian tindakan untuk meningkatkan keberkesanan PDP dan juga menghasilkan inovasi yang menyelesaikan masalah pembelajaran. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tengok tadi, saya pernah membuat satu kajian tindakan berkaitan dengan aktiviti booklet untuk sains tingkatan 1. Di situ dapat membantu murid memahami tajuk pembiakan tumbuhan dalam sains tingkatan 1. Dan untuk inovasi pula, saya lebih terlibat dalam amalan terbit BB tadi. Ada 2 benda, di kereta dengan big show out loud. Dan selain itu juga, saya juga ada terlibat dengan TS25 tadi. So dari situ dapat membantu saya dan juga rakan-rakan guru di sini dan juga di luar untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang dapat di dalam kelas. Sebab setiap sekolah masalahnya tak sama. Kelas juga sama. Walaupun kita mengajar 3 kelas, Form 3, tingkatan 3, contoh macam saya, tiga-tiganya tidak mempunyai kaedah yang sama. Perlu diubah supaya nampak lebih menarik dan murid faham apa yang mereka nak terima pada hari tersebut. Dan selain itu dapat membantu mereka untuk menjawab peperiksaan pada hujung tahun nanti ataupun peperiksaan pertengahan tahun. Jadi sebagai penutup, sebagai calon guru cemerlang, saya beriltizam untuk menjadi ejen transformasi pendidikan yang memperkasa murid, membangunkan profesional guru dan memacu pencapaian strategik RPM 2026-2035 demi melahirkan generasi Malaysia yang berdaya saing global serta berteraskan nilai dan identiti nasional. Kenapa saya memilih guru cemerlang? Kerana satu je impian saya ingin membantu murid-murid. Kerana setiap sekolah tak sama muridnya. Kalau sekolah SPP, MSM, lain ceritanya. Sekolah SMK ataupun SK, dia lain ceritanya. Selain itu juga saya merupakan bekas murid SPP. Dan saya dah terbiasa dikelilingi oleh guru-guru cemerlang. Dari situlah saya bersemangat menyimpan impian untuk menjadi guru dan juga guru cemerlang. Selain itu juga sokongan daripada para mentadbir, guru-guru dan juga rakan-rakan juga memberikan saya semangat untuk meneruskan impian saya untuk mencapai sebagai calon guru cemerlang. Sekiranya saya berjaya mendapat guru cemerlang, insya-Allah saya akan membantu sedaya yang boleh kepada pihak sekolah. Saya dapat menghasilkan murid yang murid yang berjaya, bukan saja dari segi akademik, kurikulum dan juga sikap. Jadi itu sahaja perbincangan saya pada hari ini. Sekian.